Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, hari ini kita ride ke restoran terapung Teluk Bayu. Hari ini kita akan cuba jalan-jalan area Teluk Bayu untuk melihat keindahan paya bakau di area sana. Jadi, saya dan isteri ronda-ronda naik ADB 150 ke restoran terapung Teluk Bayu. Enjin hidup terus ku melangkah, embun pagi masih belum rebah. Jalan kecil jadi teman setia, mencari damai di hujung desa. Angin menyapa lembut di wajah, langit biru indah tersergam megah. Tak kisah jauh, tak kira masa, asal hati rasa bahagia. Biar perlahan, jangan tergesa, setiap simpang ada cerita. Hari ini milik kita, nikmati hidup seadanya. Jom kita ronda, ronda cuci mata, kejar mentari, layar panorama. Bukit menghijau, laut membiru, semua penat terus berlalu. Jom kita ronda tanpa agenda, singgah warung pekena kopi bersama. Tak perlukan tempat yang mewah, asal perjalanan penuh hikmah. Bunyi unggas iringi langkah, harum sawah menyentuh jiwa. Setiap selekoh penuh kejutan, membawa 1000 pengalaman. Kamera kecil jadi saksi, setiap detik kekal di hati. Biar sederhana perjalanan ini, asal bahagia menemani diri. Kalau hujan kita berteduh, kalau panas tetap berpeluh. Selagi enjin masih bernyawa, roda berputar mengejar rasa. Jom kita ronda, ronda cuci mata, bersama kawan penuh gelak tawa. Esok lusa cerita berbeza, kenangan tetap kita bawa. Ronda santai, penuh makna, bukan sekadar melihat dunia. Dalam perjalanan kita Okey, baik. Sekarang kita berada di restoran terapung Teluk Bayu. Okey. Restoran terapung Teluk Bayu kita mai awal hari ni. Dalam pukul 6 kita sampai, 6 petang. Jadi kemarin kita makan mi udang, tapi hari ni kita tak makan mi udang tau. Hari ni kita plan nak makan nasi lah, biasa-biasa lah. Sebab kemarin dah makan udang, takkan hari-hari nak makan udang. Kepada yang tak biasa lagi mai ke restoran terapung Teluk Bayu, ni tempat dia. Okey, kawasan ni dikelilingi oleh chalet-chalet ya. Orang duk mancing ikan penuh chalet-chalet terapung.
Tak nampak pun ikan. Tapi ada ikan ni. Mesti ada ikan. Ikan duduk bahagian bawah kot. Ada orang mengai. Tak ada rok di tengah. Tulang galah. Udai galah. Restoran Hujung minggu kita keluar berdua, pusing-pusing Maria kedah tercinta, naik skuter angin menyapa, buang masa hati pun lega. Istri di belakang pegang erat, senyuman manis buatku semangat. Tak perlu mewah, cukuplah sederhana, asal bersama bahagia terasa. Ronda hujung minggu, area kedah, singgah makan, shopping tak payah go. Okey, alhamdulillah selesai makan di restoran terapung Chalet Teluk Bayu. RM23 7 kupang makan nasi kosong, lepas tu paprik seafood dengan kuih tiaw laknau. Kungfu lah. Kuih kungfu silap. Boy dandan ini. Okey, setelah ni kita nak tunggu bot. Kita tunggu bot main ambil kita. Rasa macam duduk atas bot lah, sebab dia terapung kan. GoPro boleh ambil kan? GoPro pula. Kau buat tak boleh ambil? Okey, boleh naik. Pakcik rambut dah ni. Saya pegang anak ni kan? Tak, pegang anak. Tak kira dia buat terjun dulu. Saya boleh pegang tangan, boleh pegang tangan. Boleh pegang tangan je. Pip. Kan, guna. Okey, duduk. Aduh. Dekat je. Bila saya buat kerja. Ha? Sangkut-sangkut. Ha? Sabar. Mai. Okey, terima kasih. Jadi balik lain lah. Okey, terima kasih.
Okay, settle. Lah ni kita nak pergi ronda-ronda lagi. Lama. Lain kali mai kita kena makan bihun goreng. Tapi kan dia punya paprik seafood dia pun mari. RM12 kot rasanya harga dia. Ha, ingat nak duduk kena tadi 30 lah, RM12 lah. Makan pun hati. Ketam sekok. Dia belah dua, ada sepit dua, boleh gagah lah. Sotong ada, udang ada. Kan? Berapa RM12. Kalau kita makan paprik seafood dekat kedai tu pun, dekat kedai Tok Yam kan, Tok Yam Pak Tani ya, selalunya pun dah RM10 dah katanya. Jom, kita dah sampai darat. Masa untuk naik motor pelan-pelan gerak balik. Geng skuter mari berkumpul, enjin hidup bunyi pun timbul, konvoi santai ikut laluan, gelak ketawa sepanjang jalan. Pegang erat jangan lepaskan, seleko depan kena berhati-hati kawan. Angin menyapa kiri